Kes nombor 404, Amir bin Kamarudin, umur 18 tahun, menentang Kamarudin bin Ali, 46 tahun, dan Amira binti Kasim, 40 tahun. Ni silap tulis ke apa ni? Kenapa defendant ni nama bapa kamu sendiri, Amir? Betul yang Arif. Hari ini saya nak menuntut keadilan. Hak asasi saya sebagai remaja negara ni telah dicabul, ditekan dan direncah ratuskan secara tidak berperlembagaan oleh defendant. Direncah ratuskan Ya. Kamu dapat daripada mana perkataan tu? Tolong jangan guna istilah yang salah dalam Dewan Yang Mulia ni. Yang betul apa yang Arif? Yang betul dirempah ratuskan. Rencah tu ialah rempah selepas diproses. Ingat jangan gunakan istilah tak betul dalam Dewan ni. Okey, sekarang ni ringkaskan apa jenayah mak bapak kamu sampai kamu heret diorang ke mahkamah ni. Kes dera ke, tak bagi makan? Sebenarnya ianya lebih kejam daripada apa yang Arif sebutkan tadi. Ibu bapa saya telah menghalang saya daripada menghadiri pesta muzik air Sabtu lepas. Maksud kamu Rain Rave? Ya, betul. Rain Rave Water Music Festival. Konsert EDM yang orang melompat-lompat dalam hujan, kena sembuai. Ya. Lepas tu balik rumah demam seminggu. Ya, betul. Tentu. Betul yang Arif. Konsert tu terbuka untuk semua yang di atas umur 12 tahun. Umur saya 18 tahun. Sepatutnya tak ada sekatan umur kalau kita ikut bawah Seksyen 2 Akta Umur Dewasa 1971. Saya bukan lagi kanak-kanak yang Arif. Dah habis sekolah dah. Tapi bapa saya guna kuasa veto dia dengan berkata, langkah mayat papa dulu. Ini adalah satu penyalahgunaan kuasa yang Arif. Sekatan pergerakan oleh diorang adalah pelanggaran hak sivil seorang warga negara dewasa di bawah perkara 9/2 Perlembagaan Persekutuan. Hak bergerak bebas di mana-mana tempat dalam negara ni. Mak bapak saya tak ada hak yang sah untuk mengurung saya yang Arif. Amir, Ya. kamu bawa kes ni ke mahkamah sebab mak bapak kamu tak bagi pergi konsert. Ya yang Arif. Pasal konsert. Ya. Kamu tahu tak mahkamah ni sibuk? Ya. Hari-hari saya hadap kes budak curi motor, Ya. high council, kes bully. Kamu datang sini sebab konsert. Tapi yang Arif, ini soal prinsip hidup saya. Mengikut seksyen entah saya lupa dah, kerajaan tak larang pun siapa-siapa pergi Rain Rave tu. Menteri pun cakap siapa-siapa boleh pergi. Yang tak suka jangan pergi. Jadi salah ke saya yang suka ni untuk pergi? Kalau kerajaan pun bagi green light, siapalah mak bapak saya untuk menukar mentol green light kepada mentol red light? Kamu ni student foundation kan? Ya, saya. Betul. Undang-undang. Ya, undang-undang. Bagus. Patutlah kan bakal ganti tempat saya ni. Memang saya ada bercita-cita nak duduk dekat tempat yang Arif tu. Yang Arif, kuasa penjagaan ibu bapa tak boleh overrule undang-undang dan hak kebebasan yang dijamin oleh perlembagaan. Sedangkan Sultan dan YDPA pun tertakluk di bawah Perlembagaan Persekutuan dan Kedaulatan Undang-Undang. Ini kan pula mak bapak saya yang cuma ada kuasa ke atas PTI, mesin basuh, kan, kabinet dapur dan seisi rumah kami. Betul tak? Saya rasa kamu tak berhak duduk dekat tempat saya ni lagi. Kenapa? Selagi kamu tak ada satu benda yang wajib ada pada setiap hakim, bahkan pada setiap rakyat negara ni. Apa dia yang Arif? Kamu ada baca pasal seorang ahli politik ni yang mencadangkan peternak babi dekat Selangor untuk failkan semakan kehakiman mencabar implikasi titah Sultan? Ada? Oh, pasal Sultan tak bagi tapi dia orang nak juga. Ya, isu babi, betul. Sebenarnya saya dapat inspirasi daripada ahli politik tu lah. Ya. Inilah yang diajar oleh ahli politik kepada generasi muda yang bijak macam kamu, Amir. Kamu dengan politician tu ada dua persamaan. Kamu berdua celik undang-undang tapi buta adab. Dua-dua guna hujah perlembagaan. Seorang cabar titah Sultan, seorang lagi cabar arahan ibu bapa. Tapi padahal titah Sultan dan arahan ibu bapa awak tu untuk kebaikan. Tapi yang Arif, dari sudut teknikal undang-undang, kerajaan dia tak larang siapa-siapa Kerajaan tak larang sebab kerajaan tak tanggung makan minum kamu. Sekarang saya tanya kamu, siapa bayar bil listrik bilik kamu yang aircon terpasang 24 jam, lampu tak pernah tutup bila kamu keluar? Papa saya.
siapa yang masak 3 kali sehari? Sekali. Sehari sekali untuk kamu. Mama saya. Yang bayar yuran kuliah kamu siapa? Tapi Yang Arif, itu tanggungjawab hakiki dia orang, mak bapak saya. Tak boleh campur aduk dengan hak kebebasan bergerak saya, Yang Arif. Okey, Amir. Kamu nak cerita pasal kebebasan bergerak? Ya. Bergerak ke kamu kalau mama papa kamu tak bagi tambang LRT? Tambang Grab? Maaf, saya naik kereta, Yang Arif. Itu lagi teruk. Bergerak ke kamu kalau papa kamu tak beli kereta? Bergerak ke kamu kalau papa tak bagi duit buat lesen mandu? Sebenarnya Amir, kebebasan bergerak kamu ni bergantung kepada ibu bapa kamu. Bergerak ke rakyat kalau Sultan tak bagi pinjam tanah negeri untuk buat jalan raya? Makmur ke rakyat kalau Sultan tak perkenan undang-undang keselamatan awam? Kamu ingat penternak babi dekat Selangor tu boleh kaya raya ke kalau Sultan tak izinkan guna tanah, guna air, bagi lesen dekat negeri baginda? Tu saya cakap tadi, kamu tak layak duduk kerusi ni. Adab kamu tak ada. Dalam wilayah rumah kamu, papa kamu adalah Sultan dan mama kamu adalah Perdana Menteri. Kalau kerajaan negeri Selangor yang ada peruntukan berbilion ringgit pun boleh akur dengan titah Sultan atas dasar hormat, atas dasar berterima kasih sebagai rakyat baginda. Siapalah kamu yang baru budak foundation ni? Poket pun kosong. Ada hati nak bawa Sultan dan Perdana Menteri rumah kamu ke mahkamah semata-mata sebab konsert? Yang seorang tu pula semata-mata sebab babi. Samalah kamu berdua. Yang Arif, poin saya sekarang ni, konsep tu tak salah di sisi undang-undang negara, betul tak? Jadi arahan mak bapak saya tu terbatal secara automatik sebab bercanggah dengan kebebasan sivil. Betul tak saya cakap? Dengar sini baik-baik. Kata-kata saya adalah undang-undang negeri yang bertulis di atas kertas. Tetapi dalam rumah saya, apabila saya balik nanti, kata-kata ibu bapa adalah undang-undang tertinggi dalam alam semesta. Gasing takkan berpusing kalau tak ada tali. Saya takkan wujud kalau tak ada ibu bapa saya. Tapi Yang Arif, ini diskriminasi umur tau. Tak ada beza saya yang berumur 18 tahun dengan kawan saya yang umur 21 tahun. Kamu nak sangat kebebasan bergerak? Nak? Itulah tujuan saya datang sini, Yang Arif. Okey, baik. Seperti mana orang yang nak juga ternak babi kena keluar daripada tanah jajahan Tuanku Sultan Selangor. Okey, kamu juga sila keluar daripada rumah jajahan ibu bapa kamu dan sewalah rumah dengan kawan-kawan kamu. Rumah? Sewa rumah? Saya belum sedia lagi, Yang Arif. Kalau belum sedia, dengar cakap ibu bapa kamu. Kamu tahu tak apa hukuman kalau kamu kalah kes merepek ni? Makan denda saya? Bukan mahkamah denda kamu. Tapi saya akan benarkan tuntutan balas daripada ibu bapa kamu. Okey? Mahkamah mengarahkan telefon bimbit kamu disita selama 2 bulan. Tiada wifi selepas pukul 10 malam untuk tonton Netflix. Dan kamu wajib menolong mak kamu siang ikan. Saya dengan ini menarik balik kes saman terhadap Kamarudin dan juga Amirah. Bye, Yang Arif. Bye-bye. Okey. Kes ditutup.